dahsyat tuan-tuan ini. Kita perintah kita tak ada puasa, tak klik kan? Dia pengguna sultan. Jadi kita tak ada peluang jumpa sultan. Kalau jumpa sultan kita cakap, sultan dia pun pasal kan? Kita tak pernah menghina sultan. Kita doa lagi kat sultan ada. Allahumma hdina, wahai Tuhan kami, berilah hidayah kepada kami. Wa sultanana, dan sultan kami, Sultan Syahrilum. Mereka dengar sultan tu kami kan? Bukan kira nama apa-apa. Mereka nama sultan mereka daripada ingat. Tapi kalau tak doa kat sultan, aku komplain lagi. Aku kena ada lah tu di Selangor. Amai ustaz kenal, lepas tu kami semua pakatlah, kita doa lah. Saya ada fikir macam mana nak doa kat sultan, aku tak pandai. Sekali tu saya pergi dengar khutbah Jumaat Ustaz Yusof Awang. Saya doa macam tu. Saya telefon kan, Ustaz, apa hari seruai doa kat sultan? Tak boleh, dia tak kena doa. Dan dia pun komplain. Sebenarnya ajar aku doa tu macam mana? Saya ambil modal dia, Allahumma hdina wa sultanana Sultan Haji Abdul Halim Muhammad Syah. Cukup kan? Yang penting daripada dengar itu kan? Yang bukan tuan-tuan, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Yang tu ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah. Dah cukup dah orang dunia semua. Doa untuk semua. Dia pun tak senang tuan. Ni dia buat cerita pula nak bakar api perkauman. Kita jangan terpedaya, jangan tertipu. Dia tak percaya apa-apa. Takkan pokok ni kawan Yahudi pun duduk berfikir macam nak pergi berlingkup orang lain, kerana nak mengekalkan kekuasaan. Tapi rakyat dah sekali kita ucap terima kasih. Orang India, orang Cina tak melata, orang Melayu pun tak jangan melata. Ini hanya provokasi saja yang nak bakar semangat kita. Kalau kita berjuang atas nama bangsa Melayu, habis tuan-tuan, laisa minna man da'a ila asabiyyah. Jangan. Ada kita sama-sama Melayu mesti kena pertahan Melayu. Nabi tak pernah umat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bangsa kita buat zalim kata bangsa lain, mana boleh kita sokong lah. Sebab tu sahabat tanya, mal asabiyyah ya Rasulullah. Asabiyyah tu apa? Al-asabiyyah tu'anna qaumaka 'ala zulmi. Kamu tolong puak kamu atas dasar kezaliman. Puak kamu buat pada kat puak lain, kamu tolong, kamu sokong. Pasal dia bangsa kamu, dia Melayu. Tak boleh je. Melayu buat pada kat ini apa sosok Melayu. Kan? Tu bawa iman. Jadi kesimpulan daripada bab ketiga dengan tajuk yang saya tulis ini adalah janji Allah kepada golongan beriman. Jadi kesimpulannya ada 4 perkara yang kita boleh buat kesimpulan. Pertama, Allah akan mengurniakan kemenangan. Jangan bimbang. Golongan beriman pasti akan mendapat kemenangan. Dan dia walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Apa dia? Tentera Islam, tapi yang beriman. Dan akidah mereka mantap. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Jangan kita kufur tuan-tuan dengan nikmat-nikmat apa lagi, nikmat Islam, nikmat iman. Ketika dalam peperangan Uhud, berita-berita kabar angin tersebar luas. Katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Jadi ada perang bila dengar terbunuh dan jadi cerai. Apa lawan apa dah? Selepas Nabi betul-betul wafat pula, zaman pemerintahan Abu Bakar, umat Islam sudah enggan mengeluarkan zakat dengan alasan Muhammad telah wafat. Adakah dengan alasan Muhammad telah wafat kami nak tinggalkan ajaran Islam? Siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Islam hingga ke akhir hayat, orang lain maukah tak maukah kita tetap juga dengan Islam, italah yang Allah nak bagi ganjaran
Cuba kita dengar ayat Quran ini. Ali Imran surah ketiga ayat 144. Kadang-kadang pada Maulidul Rasul banyaklah baca ayat ni. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Di penghujung wa sayajzillahu syakirin. Ada perkataan syukur. Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang bersyukur. Syukur atas nikmat Islam, nikmat iman. Ketika orang lain, orang Islam lain tak mau pada Islam, nak tinggalkan ajaran Islam, kita tetap dengan agama yang kita anut hingga ke akhir hayat. Bahagia tuan-tuan. Orang macam ni yang Allah akan beri kemenangan. Tinggal sikit tak apa. Cerita tentera tinggal sikit bukan cerita baru. Bukan zaman Muhammad, saya takut zaman Nabi Daud. Talut ada panggil Jalut kan? Jalut baik kan Talut baik? Talut baik, Jalut jahat. Mula-mula ramai. Talut ni memang hebat, kuat dan berperkasa. Dia beritahu kalau dalam perjalanan saat lagi, kalau jumpa anak sungai jangan minum air terlalu banyak, nanti kita jadi ceroy. Oh dah berat dah Syekh, tahu jadi tak sawar. Dah mungkin dah berjalan. Zaman dulu tuan-tuan kita tengoklah daripada Mekah ke Madinah 4 ada 50 km. Kita tengok mungkin daripada Pasir minta ubat tangan. Kita kata lah beri jarak pun macam ni. Tapi yang mana kalau panas terik kita buat tak ada jumpa ayam Allah macam kita lah. Puasa kan? Masa zaman budak-budak itu saya dengar azan sampai lah ayat 3 jam tunggu kena 3 jam supaya maghrib keluar ayat terbaik dulu. Dia ambil wudu pula. Mainnya dah ada ni. Depa jumpa anak sungai dah habang dah. Kalau kata jangan minum terlebih sampai tak mau pindah Mekah. Tinggal sikit. Jalur bukan cara-cara orang. Hal sikit itulah yang meneruskan perjuangan. Akhirnya Daud dengan izin Allah telah membunuh Jalut. Akhirnya dikawinkan dengan anak Talut dan ditabahkan sebagai raja dan juga hakim. Dia pun sikit juga. Dalam perjalanan yang sudah sedikit itu, tentera yang jumlahnya lebih kecil daripada tentera musuh Jalut, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tathbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah rakamkan doa ini untuk kita tuan-tuan. Al-Baqarah 250 dah hafalnya kan kita. Bacalah doa ini kata Dr. Yusuf Nabawi. Dr. Yusuf Nabawi salah seorang penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Dua doktor tu, Dr. Yusuf Nabawi, Dr. Yusuf Nur. Yusuf Nur ulama berapa sehari sebab dia chairman Felda. Macam mana ulama kelapa sawit dia dapat tokoh Ma'al Hijrah aku punya ni? Macam tak ada orang lain pendakwah lain di Malaysia sebenarnya banyak. Bagi kat ustaz naik kamu sekalian tengok. Dr. Arundin dapat profesor lagi. Kan? Pulau Pinang pendakwah terbaik dapat kat Soviet Syed tu. Tak Soviet Syed katanya lah. Pendakwah Kedah ke depan insya-Allah aku. Ke depan lah. Orang yang tak buat kerja dakwah pergi dapat hukum al-hijrah. Bukanlah kita nak tikai tu kan. Karam sing apa? Waya. Tak tahu apa ni. Karam sing pun dia dapatkan tu. Ada kena-mena apa karam sing dengan agama Islam. Biarlah agama dia bagi kan. Kerja buat dia kita tak bagi tokoh Ma'al Hijrah bagian lain kan. Banyak ni syariah ada kan. Kena tu kawan. Tapi tak nak tangkap nama aku naik dulu. Aku tak nak bagi anak orang ni. Orang kita. Tapi jangan bimbang lah ni dia.
Allah janji pada golongan beriman pertolongan dan kemenangan. Golongan yang sedikit itu berdoa ayat tadi lah. Doa tadi Al-Baqarah dan Al-Qasas mereka menang dengan izin Allah. Kemudian berulang pula zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar.